Menurut laporan Cosmo, Kerajaan Negeri Perlis telah membuat ketetapan untuk melarang penjualan rokok elektronik atau vape di seluruh negeri itu bermula 1 Ogos akan datang. Perkara tersebut diumumkan oleh Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli yang memaklumkan bahawa larangan itu akan memberi kesan kepada kurang daripada 50 premis perniagaan yang terlibat dalam penjualan vape ketika ini. Kami berharap para pengusaha yang terlibat dapat bersedia dari awal untuk beralih kepada perniagaan lain sebelum larangan ini dikuatkuasakan. Jelasnya selepas mempengerusikan mesyuarat Exco yang berlangsung di Kompleks Dewan Undangan Negeri hari ini. Tambah beliau lagi, Kerajaan Negeri sedia membantu dalam usaha peralihan ini. Kerajaan Negeri akan memberikan sokongan kepada pengusaha vape di Perlis untuk mereka membuka perniagaan baharu yang bersesuaian, ujarnya. Keputusan melaksanakan pengharaman ini, jelas beliau, dibuat setelah pihak kerajaan negeri menilai kesan buruk penggunaan vape yang dilihat memberi ancaman kepada generasi muda di negeri tersebut. Majlis Fatwa Kebangsaan sebelum ini telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape dan kerajaan negeri berusaha melaksanakannya secara menyeluruh, katanya lagi.